Salam bahagia, selamat datang ke Stadium Hang Jebat untuk menyaksikan hari perlawanan yang ke-19 Liga Super Malaysia 2025-2026. Pertemuan di antara Melaka berdepan Selangor. Dua pasukan yang dipisahkan dengan perbezaan 25 mata. Veteran. Satu rembatan deras dari Dino Kalasic. Dia mencuba nasib dengan percubaan jauh. Setelah melihat adanya ruang yang diberikan, dirapati oleh Simon Lingbo. Faisal untuk Quentin, satu hantaran lintang. Akzim Rezovic berada pada kedudukan yang tepat untuk dia bertindak. Sefahaman yang baik di antara Faisal Halim dan juga Quentin Cheng. Satu lencongan yang dapat ditanduk oleh Rezovic. Mohari Ajmal. Firdaus Irman merebahkan badan. Ini adalah percubaan yang terbaik di separuh masa yang pertama setakat ini. Dari Mohari Ajmal. Pantas diambil semula kepada Faisal Halim. Ada tampanan yang dilakukan oleh Cik Rashid. Quentin. Safwan Barudin. Satu lob yang dilakukan terkena palang. Ada sentuhan dari Firdaus Irman. Ianya mencemaskan pintu gol Melaka dari lampungan Safwan Barudin. Buku Pumo. Penambuko lepas untuk Penambuko, hantaran ke tengah. Dan rembatan dari Rawabdi. Agak tinggi. Dari Syamsaldin. Gregor Moraes. Lepas dari Irfan. Masih lagi Moraes. Cuba untuk Mara. Dalam kawalan Moraes. Percubaan yang pertama dari Gregor Moraes. Bertindak secara solo untuk mendapatkan peluang ini. Bola tersebut yang dibiarkan oleh Ugu Bumo. Gregor Moraes dengan larian ke dalam. Perhatikan kepada tindakan Irfan. Tergelincir pula kali ini untuk Penambuko. Masih lagi Penambuko. Baik tindakan Firdaus Irman. Menghulurkan kakinya untuk menyelamatkan keadaan. Menafikan hasrat Vitro Penambuko untuk mendapatkan jaringan sulung bersama dengan Selangor. Moraes. Vitro Penambuko tak sampai untuk Faisal Halim. Ini tiba kepada Faisal dari Alif Izwan. Faisal Halim. Percubaannya agak tinggi. Walaupun pada ruang yang agak sempit untuk Faisal Halim mencuba. Tiga pemain menanti hantaran dilakukan oleh Faisal Halim. Ogo Pumo. Tidak menuju tepat kepada Gregor Moraes. Akbre. Satu mata untuk Melaka dan Selangor. Kedua-dua pasukan buntu di sepanjang 90 minit. Tetapi keputusan ini akan lebih melegakan Melaka berbanding Selangor. Biarpun Selangor akan kembali semula untuk naik ke tangga yang kedua, namun mereka kini terikat 36 mata bersama dengan Kuala Lumpur City untuk keputusan muktamad. Melaka 0, Selangor 0.